Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak create department lah. So pergi dekat person. Okay, kat sini ni company, ni ada person management, kat sini ada department organization tree. So klik sini plus. So drop down bawah hashtag ada apa? Contoh ada management. Klik OK. Right, so kat sini dah ada dah management. So maybe ada lagi satu, maybe finance. So bawah hashtag kita boleh buat finance ataupun technical. Kat sini bawah hashtag ada technical. Apa lagi? Benda ni semua boleh create kat sini saja. Right, boleh bawah hashtag, maybe bawah technical ada contoh intern. So dia akan jadi macam technical intern. Okay, itu saja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.